SPRM, reman 6 anggota pegawai polis lindungi penyagaan haram di Pulau Pinang. Kes tanpa orang awam pun tak habis lagi. Abang polis. Semalam keluar berita panas dari Pulau Pinang. 6 lagi abang polis kita, termasuk pegawai berpangkat ASP, kena angkut dengan SPRM. Kes apa? Lindung pot urut dan judi haram. Tapi jangan terkejut sangat. Red flag dia bukan sebab diorang kena tangkap. Red flag yang sebenar ialah, kenapa benda ni jadi rutin bulanan? Ini bukan kes nilas titik bang. Ini dah nampak macam sistem gaji kedua yang tersusun rapi. Kita cakap pakai fakta. Ingat tak sejarah lama? Dah berapa ramai penguatkuasa kena angkut sebab jadi payung sindiket sebelum ni? Modus operandi sama je. Ada kuasa di tangan, ada pau masuk poket. Dalam kes Pulau Pinang ni, laporan rasmi kata bayaran bulanan antara RM500 sampai RM2,000 seorang. Nampak sikit. Tapi bila dikumpul berbulan-bulan, total rasuah cecah ratusan ribu ringgit. Ini angka yang keluar dalam laporan SPRM, bukan sembang kedai kopi ya. Kalau pagar sendiri yang makan padi secara langganan bulanan macam ni, siapa lagi rakyat nak harap untuk jaga keselamatan? Kita tak benci polis. Kita benci korupsi yang dah jadi barah dalam sistem. Rakyat sekarang memerhati setiap tingkah laku pihak berkuasa. Integriti bukan untuk dijual beli. Jaga-jaga. Red flag!